adalah merupakan program memburu ikan asing, khususnya ikan baung ekor merah yang kita adakan khusus di daerah Pekan. Jadi tujuan kita mengadakan program ini adalah untuk mengeluarkan ikan ini daripada ekosistem kita. Kerana ikan baung ekor merah ini adalah merupakan ikan invasive alien species ataupun ikan asing yang berbahaya kepada ikan-ikan tempatan kita. Dan kita mendapat sambutan yang cukup baik oleh peserta-peserta di sekitar daerah Pekan, dan pada hari ini telah terbukti bahawa populasi baung ekor merah ini adalah merupakan ancaman kepada ikan-ikan tempatan kita, khususnya di Sungai Pahang di daerah Pekan ini. Jadi berdasarkan program yang kita laksanakan pada hari ini, kita dapati bahawa ikan baung yang paling besar adalah beratnya di sekitar 21 kg yang didapati oleh salah seorang peserta daripada Pulau Rumput tadi. Jadi ini menunjukkan bahawa ikan ini boleh membesar dalam ekosistem kita dan menjadi ancaman kepada ikan-ikan asli dalam sungai yang sedia ada dalam ekosistem kita.